Tan Jebat, tolong bertenang, tolong jangan melompat terlebih dan tolong matang. Macam mana hang selesaikan kes Abang Belon di BKL? Kes letupan Putra Hai. Mana kontraktor tu? Ni, kes skema-skema yang banyak jadi di Malaysia ni. Tan Jebat, kita sekarang berada dalam tahun 2025. Kita bukan hidup di zaman Kesultanan Melaka, zaman Hang Tuah, zaman Hang Jebat dulu. Negara kita ada perlembagaan, negara kita ada undang-undang, negara kita ada akta. Tan Jebat, saya memang tak berhak lah untuk menasihat Tan Jebat, tapi saya sekadar nak bagi pandangan. Selepas Tan Jebat terima LOD, saya nampak Tan Jebat banyak buat konten-konten, buat posting yang mana Tan Jebat ulang isu yang telah dijelaskan cukup jelas oleh menteri dan pihak-pihak terbabit. Contohnya Tan Jebat mainkan isu warga Cina yang masuk Malaysia, menteri dah jawab. Bendera Cina, menteri dah jawab, dan berbagai lagi. Dan yang peliknya, Tan Jebat kenapa nak mainkan isu rakyat tertekan, kos sara hidup tinggi? Apa yang tinggi? Barang apa yang naik? Harga barang apa yang mahal? Okey, rakyat tahun ni segala-galanya terkawal. Tidak ada rungutan daripada mana-mana masyarakat ataupun mana-mana pihak, mana-mana NGO mengenai kenaikan harga barang tahun ini berbanding dengan zaman PN dulu. Jadi kita di pihak PH, kami tidak memainkan isu tu. Jadi kami hanya mainkan benda-benda yang fakta. Jadi dekat sini Tan Jebat telah memilih untuk membawa isu ini ke mahkamah sebab Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan kenyataan mengatakan Tan Jebat tidak memohon maaf, dan bagi saya tepat. Keputusan yang Tan Jebat buat ni adalah tepat sebab kita jangan jadikan media sosial sebagai penentu siapa salah ataupun siapa benar. Biarlah mahkamah yang menentukan siapa salah siapa benar dalam isu ni. Biar rakyat menilai. Tapi bahaya Tan Jebat sebab biarlah Abang Roy seorang tergedik-gedik kurang cerdik dalam membuat posting ataupun konten sebab beliau tidak menerima sebarang LOD. Tapi Tan Jebat telah menerima LOD dan memilih untuk ke mahkamah. Jadi dengan konten-konten yang Tan Jebat buat ni, sebab saya tengok ada konten-konten yang boleh dikaitkan dengan akta hasutan, boleh dikaitkan dengan Seksyen 4/1 daripada A sampai ke D. Bahaya Tan Jebat sebab Tan Jebat akan ke mahkamah. Jadi benda ni boleh dikaitkan. Jadi Tan Jebat, janganlah bersikap begitu. Okey, Hang Tuah Hang Jebat bukan berlawan macam ni. Kenapa Tan Jebat bila dah ada dapat LOD dan nak ke mahkamah, Tan Jebat masih lagi memainkan isu-isu macam ni? Okey, Tan Jebat yang akan terima hukuman ni tau. Kalau Tan Jebat didapati bersalah dalam isu ni, Tan Jebat yang akan kena tanggung, bukan orang lain tau. Tak kisahlah Tan Jebat nak cari siapa yang buat report, siapa yang hantar LOD, itu bukan isu. Tapi hari ni Tan Jebat adalah orang yang bakal disaman di mahkamah oleh seorang menteri. Dan Tan Jebat begitu galak sekarang saya tengok ulang segala isu-isu yang telah dijawab, dan ini merupakan satu hasutan dan juga boleh dikaitkan, ada ayat yang boleh dikaitkan dengan 3R. Jadi Tan Jebat, tolonglah, nanti kena lagi Tan Jebat nak salahkan orang, nak salahkan orang-orang yang hantar LOD. Sebab itulah saya bagi tahu lagi sekali Tan Jebat, jadilah seorang yang matang, jadilah seorang yang profesional. Nak lawanlah dengan fakta.